The only matter right now is I want to see Prasanna. And I honestly, I don't know what else to do. Sebab ini bukan lagi isu akidah, bukan lagi isu agama. Ini adalah isu berkait dengan kemanusiaan ataupun orang kata isu kekeluargaan dan juga keibuan. Walaupun dah masuk Islam, walaupun berlainan agama, ibu dan anak tak boleh dipisahkan disebabkan oleh kelainan agama. Ini antara perkara yang saya rasa kita perlu ambil berat secara bersama. Yang penting bagi saya ialah untuk pertemukan saja antara ibu dan anak ni. Jadi tolong sama ada pihak polis ataupun keluarga angkat beliau ataupun saudara Muhammad Ridwan sendiri, tolong hubungi saya di nombor 019-351-4078. InsyaAllah di mana sahaja, hatta walau luar negara sekalipun, saya akan pergi untuk jumpa dengan beliau untuk berbincang berkaitan dengan perkara ini. Years after years, government has changed. Political parties have made many promises, and finally you have Madani. Is this case going to be used just as a political gimmick? The police is a professional body. Mahkamah telah pun mengeluarkan perintah committal. There's a committal proceedings against the IGP for not adhering to the perintah, and perintah ini telah dirayu all the way ke Mahkamah Persekutuan, dan Mahkamah Persekutuan mengatakan bahawa perintah komitel yang dikeluarkan oleh Mahkamah Ipoh adalah betul. Maknanya IGP ada tanggungjawab untuk melaksanakan perintah untuk mengembalikan anak kepada Puan Indra. Tetapi sehingga hari ini mereka mengatakan dan memberi berbagai alasan, kononnya tak dapat cari, kononnya mereka telah mengeluarkan semboyan. Tetapi cukup ke sekadar mengeluarkan semboyan? Sekadar memberitahu bahawa kami telah memberitahu untuk suami dia datang? Takkanlah suami dia akan dengan sendirinya datang secara volunteer? Boleh ke? So kami minta pihak polis dan pihak kerajaan untuk membuat kerja secara profesional. There is a court order, and the highest court has found these court orders valid, and they should follow the court order. Jadi kita tak nak kes ini hanya digunakan untuk politik dan untuk menggembar-gemburkan isu perkauman dan isu agama. Kita nak Puan Indra supaya dapat menatapi anaknya, dan sekarang dah 29 hari bulan Disember 2025.
Berapa lama lagi? Dah hujung tahun ini. Puan Indra dah buat berbagai cara. Buat kempen, buat press conference, pergi cari IGP. IGP pun dah tukar banyak kali. Ya? Dan semua untuk PR saja boleh bagi tahu kami tengah cari. Malah kita ada menteri, wakil pentadbiran kerajaan sekarang yang cuba datang untuk sama ada dalam demonstrasi ke perhimpunan yang dibuat oleh Puan Indra, tetapi mereka datang secara individu. Padahal mereka ni mewakili kerajaan. Datang secara individu dan memberi simpati. Apa gunanya? Buat kerja sebagaimana kamu telah diamanahkan. So, jangan cuba nak beritahu kami bahawa polis tak boleh, tak tahu, susah. Ini bukan seorang penjenayah tegar. Ini satu manusia dengan seorang anak perempuan. Takkan polis tak boleh cari? Dia boleh cari teroris ke, dia boleh cari semua. Takkan dia tak boleh cari seorang budak perempuan dengan ayahnya. The only thing that I want from the day one until today, ini yang saya selalu memberitahu, saya hanya ingin berjumpa dengan anak saya. Isu ini saya tak pernah kaitkan dengan agama ataupun kaum. The only matter right now is I want to see Prasanna, how she looks, what is she doing, whether she's studying or not. That is the main reason, nothing else. Saya tak pernah kaitkan ini sebagai agama Islam or anything. And I'm so glad today that so many people are supportive of this cause, no matter whether it's Muslim or non-Muslim. The only matter is where is Prasanna and what she is doing. Sepatutnya she was supposed to sit for her SPM this year. Did she sit for her SPM? Did she did well in her SPM? That is my concern. Bagaimana dia punya kesihatan? That is what. Because the last I have seen her is only when she was 11 months baby. Now she's a 17 years old girl. So I have no clue. Ayah dia tak pernah hubungi saya selama ini. Any court proceedings pun dia tak pernah datang. So where she is, I need everybody's help. Because it's been years, so many years. I have tried all kinds of things to find her, and I still couldn't find her. I really don't know what else to do. It is very disappointing to know that the police are not really care about this case, and I honestly I don't know what else to do. So I hope our friends of Muslim can help to find Prasanna. Thank you. Saya tahu kes ni kerana kes ni hanya akan hangat setiap kali nak pilihan raya. Setiap kali nak pilihan raya saja kesnya dah mulalah akan bercerita janji orang politik pada Puan Indra, kami akan guna segala kuasa yang kami ada dan gunalah pihak-pihak berkuasa pun semua. Dan bulan 12 hari tu, bulan 11 hari tu pun keluar juga kenyataan kami tak pernah berhenti untuk berusaha nak cari anak Puan Indra. Dan saya nak tanya anda semua, polis kita ni tak ada keupayaan ke nak cari orang di mana? Kalau dia keluar negara pun kita boleh tahu masuk keluar dia, adakah sama ada dia di dalam Malaysia atau di luar Malaysia. Mustahil Intel Malaysia atau orang kata SB dekat Malaysia, polis dekat Malaysia takkan tak ada satu sekelumit maklumat berkenaan dengan anak tersebut. So saya minta tolonglah kepada ahli-ahli politik, janganlah orang kata rakus setiap kali nak pilihan raya, setiap kali nak sokongan. Oh, kita ada isu Indra ni untuk dimainkan, untuk tarik sokongan pun semua.
Tapi sebenarnya kita betul-betul ke kita buat kerja selama ni? Mustahil dalam masa 17 tahun tak tahu langsung dekat mana dia. Mustahil sangat. Okey, jadi isu kekeluargaan ni bukan isu yang kecil. Selain daripada isu tanah lah. Jadi apa yang saya nampak dekat sini, bila dikatakan mahkamah telah pun mengeluarkan perintah, saya difahamkan mungkin sebabkan ada isu-isu yang sebelum ni berkaitan dengan agama, jadi sedikit sensitif. Dan saya juga difahamkan bahawasanya pihak yang bertanggungjawab tidak melaksanakan kerja. Itu seolah-olah, ataupun lebih tepat lagi kita kata itu adalah menghina mahkamah. Jadi saya yakin kita nampak kerajaan hari ini bertindak macam mana, pihak polis bertindak macam mana, banyak sangat perkara yang dibuat sangat pantas. Okey, tak kisahlah dari segi tangkap orang ke, soal siasat ke apa ke. Jadi saya yakin pihak polis hari ini mampu untuk membantu Puan Indra mendapatkan anak, mendapatkan info tentang keluarganya. Saya yakin sangat-sangat. Apabila kita memisahkan seorang dengan anak dan ibunya adalah berdosa besar. Mana-mana agama pun tetap melarang kita pisahkan seorang anak dan ibunya. Jangan sekali-kali kita pisahkan hubungan anak dan ibunya walaupun berlainan agama. Kerana sebagaimana yang Ustaz sebut tadi, sangatlah besar dosanya terhadap sesiapa di dunia ini.